Hello guys, jom kita masak dumpling yang sangat sedap, mudah dan cepat je nak buat. Bahan-bahan yang diperlukan tak banyak, kita perlukan isi ayam. Yang ni saya pakai 2 bahagian dada ayam. Kalau korang nak pakai isi ayam kisar yang dah jual siap tu pun boleh. And kita ada juga isi udang. Udang ni saya pakai dalam 15 ekor udang. Dah siap basuh dan potong tengah bersih-bersih. Kemudian kita ada daun bawang and kita ada bawang putih, sedikit halia dan juga carrot. Carrot ni optional. Kalau korang nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa. And kita ada kulit dumpling instant. Kulit dumpling ni kalau korang rajin nak uli tepung, nak buat kulit dumpling sendiri pun boleh, lagi sedap. Tapi yang ni kita beli yang siap jual je dekat pasar raya. Ada bentuk bulat, ada bentuk petak, okay? First, kita potong dulu daun bawang. Daun bawang dah siap potong kecil-kecil macam ni. Next, kita akan blend kasar udang. Okay, blend kasar udang. Ini adalah hasilnya. Kita akan ketepikan dahulu. Udang ni udang fresh. Udang fresh sedap sebab dia ada rasa manis-manis tu. Okay, next, kita akan blend dada ayam. Dada ayam ni pakai 2 bahagian. Ayam seekor kita potong 4. Lepas tu kita pakai 2 bahagian dada. Potong kecil-kecil, masukkan dalam blender. Kemudian blend. Isi ayam yang fresh kita blend macam ni sangat-sangat sedap. Berbanding dengan isi ayam kisar yang dah jual pack tu kan. Nak guna mana-mana pun boleh, sama je. Tapi yang fresh lagi sedap lah. Okay, kemudian kita ketepikan. Last kali kita akan blend bawang putih dan juga sedikit halia. Halia ni pakai sikit je sebab kita tak nak rasa halia tu kuat. Tapi kita nak ada rasa halia sikit-sikit. Tak nak rasa hanyir kan. So letak sedikit halia. Kemudian satukan ke semua bahan. Masukkan sedikit tepung ubi kayu, daun bawang, sedikit sos tiram, sedikit secukup rasa, sedikit serbuk perasa ataupun ajinomoto, sedikit garam, sedikit ajisho black pepper dan juga sedikit cube pati ayam. Yang ni tak ada sukatan pun, agak-agak je. Last sekali masukkan minyak bijan sikit. Kacau-kacau sehingga sekata dan sebati. Bila dah sekata sebati elok, last sekali kita akan masukkan 1 biji telur. Telur ni sebab kita nak bahan-bahan kita tu biar menyatu elok biar dia melekat elok antara satu sama lain tu. And bila dah siap kita boleh ketepikan. Sediakan kulit dumpling kita. Letak isi dumpling dekat tengah, dekat bahagian tepi tu kita akan salut dengan air je. Kemudian kepit macam ni. Dumpling ni korang nak buat bentuk macam mana ni optional lah, ikut kreativiti masing-masing. Okay, bila buat sendiri dumpling, kita rasa lagi puas hati lah sebab kita nak letak iti banyak mana pun suka hati kita. Kalau beli dekat kedai, 1 mangkuk tu dah berapa kan. Baik korang buat sendiri, lagi sedap. Dia ambil masa sikit lah sebab korang nak sediakan bahan-bahan. Nak kepit-kepit dumpling macam ni. Tapi sangat puas hati. Okay, kita repeat. Buatlah sehingga dumpling kita tu cantik, elok, siap elok. Okay. So ini adalah hasilnya. So ni batch pertama ni kita akan kukus bagi budak-budak makan dulu. Okay, waktu nak kukus tu letak sedikit minyak sebab kita tak nak dumpling tu melekat dekat pinggan pengukus. Okay, susun dumpling elok dalam pinggan. Kemudian kukus selama 10 minit. Okay. Ini adalah dumpling yang dah siap dikukus. Korang boleh tengok. Sangat-sangat sedap. Bau dia pun, bau dumpling tu kuat lah. Bau sangat sedap. So, kita settle budak-budak dulu. Bagi diorang bawa bekal pergi sekolah. Next, kita akan siapkan dumpling untuk next batch. And kita akan kukus untuk yang kedua kali. Letak minyak dekat pinggan pengukus sebab kita nak bagi dia melekat. Susun dia elok dan kukus selama 10 minit. Sambil-sambil kita tunggu dumpling kita masak, kita siapkanlah dumpling yang selebihnya. Inti banyak lagi. Yang ni kita boleh simpan. Esok boleh buat dumpling lagi. Yang dumpling dah siap ni boleh simpan dalam bekas, masukkan dalam peti. Okay. Sekali buat memang dapat banyak. Sambil-sambil tu
kita sediakan sos dumpling. Kita perlukan kicap soya cair, sedikit sos tiram, sedikit minyak bijan, sedikit serbuk perasa, gula, kacau-kacau sehingga sekata dan sebati, sedikit garam. And yang ini buat dia lagi sedap. Kita perlukan cili kisar. Kalau korang ada garlic chili oil tu boleh letak, makan sangat sedap. Kita akan hidangkan dumpling dalam pinggan. Dah tak sabar nak makan guys, sangat-sangat sedap. And kita letak kicap cair yang kita buat tadi. Tabur cili flakes. Yang ni kita ada cili kering, bawang putih dan juga udang kering. Kalau korang ada garlic chili oil yang instant tu, boleh letak juga. Sangat-sangat sedap. Kalau rajin boleh buat garlic chili oil sendiri, okay? Selamat mencuba dan selamat menjamu selera guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.